Our first destination di Pulau Lombok adalah di Senggigi Beach. Kami akan stay di Holiday Resort untuk beberapa malam. Nak check in dulu. Tengok proper resort lah kali ni. Okay, welcome drink. Wih, dia refreshing lah. Macam terserai-serai manis-manis. Dah sampai bilik, jom kita room tour dulu. Jom kita tengok dekat luar. Cantik ke tak? Kawasan resort ni agak besar. Jom kita tengok kecantikan Holiday Resort. Banyak fasiliti yang disediakan resort seperti 2 swimming pool yang besar. Ada spa untuk korang massage and relax. Gym juga restoran. Landscape kat sini memang cantik dengan tropical garden. Lokasinya pula dekat tepi pantai. Kat tepi pantai area resort ni ada ramai lokal menjual barang-barang craft sesuai untuk dijadikan souvenir. Kalau korang pandai tawar-menawar, korang boleh dapat harga yang baik kat sini. Ini adalah pantai Senggigi. Pasirnya agak kasar. Laut kat sini agak dalam, jadi hati-hati kalau nak mandi kat sini.